Ini ya, ini contoh kalau kita buat macam tu. Okey, ini situasi untuk option pertama. Kalau contoh macam tadi kan, kita buat macam ni. Okey, ni contoh kami tunjuk. Okey, katakan 10/1 bendahari cash in hand. Okey, dia buat keluar duit daripada bank, contoh. Okey, 2,000. Okey, so kat sini akan ada 1,005 lah. Okey, sebab dia 3,005 tadi. Okey, dah masuk kemasukan 3,005 tadi. So akan jadi 1,005. So then dia buat bayaran. Okey, katakan bendahari dah buat bayaran pada kedai. Ni contoh. Okey, 500. So dia akan tinggal 1,000. So duit baki tadi 1,005. So bendahari pun baki bayaran, dia note kat sini 1,005. So nanti dekat sini dia akan note, okey, 2,500. Should be duit di bank adalah sebanyak 3,000. Okey, lagi 500 tu mana? Dia missing. So dia tak tally lah. Sepatutnya daripada starting tadi kita ada 3,005 kan. Kat sini 3,005. Sepatutnya bila keluarnya 2,000 dan kita masuk balik 1,005, maksud dia 500 kita dah tarik kan. So sepatutnya 3,000 sajalah. Tapi disebabkan flow ini berlaku, so dia akan jadi 2,500. So nanti dia tak tally lah sebab kalau ikutkan untuk this record, tunai hanya berlaku transaction antara tunai. Maksud dia bukan antara person lah, orang tadi. So maksud dia contoh, katakan situasi sekarang berlaku adalah bendahari dia dapat duit 2,000 tadi. So dia pegang sekejap duit tu, dia keluar dia masukkan balik baki. So nanti kalau kita note macam ni, contoh kan, so dah berlaku 2 pembayaran. Maksud dia 2,000 dah keluar, 500 dah keluar. So kalau baki 1,005 masuk, so kat sini dia dah short 500. Sepatutnya 3,000. Jadi short kat sini. That's why yang kami tak boleh guna pakai. Maksud dia kami tak boleh suggest untuk user guna pakai this one bagi situasi yang ketiga tadi itulah. Sebab isu yang ni. Okay, si isu yang ni. So cara yang sepatutnya kalau tak satu lagi kalau nak bercek, contoh kalau kita guna juga isu ni, dia dah sini tak tally, should be kat sini should be 3,000 lah kan. Tapi kat satu yang ni pun tak tally. Contoh kita tengok kat sini. Kalau yang ni penyata bulanan, okey, yang ni okey, tak ada masalah. Cuma isu yang ni lah, dia tak tally dekat bahagian this one. Dekat sini dia tak tally. Okey, maksud dia baki current duit tu sepatutnya 3,000 bukan 2,500 sebab dia dah keluar lebih dah short 500 tu. So that's why yang ni tak boleh diguna pakai. So kami suggest